Okey, kita baca komen daripada customer ni berkenaan dengan video model Honda GM2 ni. Saya pernah buat sebelum ni. Kalau korang nak, kau boleh review dekat saya punya TikTok. Okey, so dah 14 tahun dah pakai TMO. Alhamdulillah tak ada sebarang masalah. Puas hati. GM2 tahan lasak. Okey, saya sendiri pengguna GM2, model yang lama punya, tahun 2009. Saya sendiri boleh katakan Honda City GM2 adalah Honda City yang terbaik pernah dikeluarkan. Sebab apa? Jarang sangat ada masalah-masalah besar. Okay, masalah dia yang biasa simple-simple selalunya dekat auto flip ni. Kalau yang kau pakai jenis E-Spec ni akan ada masalah. Absorber belakang dengan coil plug dia. Itu saja. Yang lain, gearbox, engine, aircon, semua tip-top. Jarang bagi korang pening kepala. Saya boleh katakan kereta GM2 memang jimat minyak. Kalau korang tak percaya, kau boleh pinjam kereta saudara korang, try henjak long distance. Okay? Sebab saya pernah isi penuh. Full kereta ni lebih kurang RM80 daripada Seremban sampai ke Ipoh. Ipoh patah balik Seremban, ada lagi bar dia. Tak habis langsung minyak. Okay? Tapi tengok cara pemanduan lah. Kalau kau jenis macam setan tekan dia, memang takkan jimat jugalah minyak dia. Tapi kalau kau bawa santai-santai, insyaAllah jimat. Lagi-lagi yang model 2013 ni, lagi jimat daripada model lama saya. Sebab model yang ni dia dah bagi eco mode lagi. Okay, model yang saya tu tak ada eco mode. Even kalau kau tengok dia punya bonnet pun sangat-sangat besar guys. Okay, so kalau kau yang berkeluarga nak pakai kereta ni, sangat saya sarankan kau takkan pening kepala untuk jaga. Okay, tayar spare semua ada. Kereta yang paling senang saya katakan untuk dijaga. So kalau korang berminat dengan Honda City GM2 ni, saya ada 2 unit, dua-dua 2013 E-Spec yang ada pedal shift. So boleh contact dengan saya, tekan back biru dekat bawah atau masuk ke dalam profile saya, dapatkan link wasabi dengan saya. Okay, nanti kita sembang-sembang, kita cerita nak buat loan ke nak beli cash. Okay, so Roger saya, nanti kita bincang. Assalamualaikum guys.